Bayangkan bagaimana pahala terus mengalir walaupun Anda sedang tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda atau sedarkah Anda dalam hiruk pikuk kehidupan hari ini ada di kalangan saudara kita yang terus terputus harapan kerana tiada sumbangan yang berterusan. Setiap hari di Gaza, Syria, Yaman, malah di pedalaman Sabah, Sarawak dan semenanjung kita, ribuan jiwa menantikan sinar esok yang kadang-kala tidak kunjung tiba. Ini kerana tidak ada sumbangan berkala yang berupa sumbangan mingguan. Mereka memerlukan makanan, pendidikan, rawatan. Tetapi yang paling penting, mereka memerlukan berterusan. Disebabkan inilah kafalah al-khair diwujudkan. Ia merupakan komitmen mingguan kita yang dipotong hanya RM10 melalui direct debit yang selamat. Setiap hari Jumaat, dana anda akan diagihkan melalui 5 teras al-khair: makanan, pendidikan, kesihatan, kecemasan dan operasi lapangan. Bayangkan bagaimana pahala terus mengalir walaupun anda sedang tidur, hanya melalui ada di sana anak-anak yang tersenyum sambil dapat belajar. Ibu-ibu tersenyum lebar kerana anak mereka kekenyangan. Sahabat-sahabat, kita tidak mampu mengubah dunia. Ya, tetapi kita mampu mengubah dunia seseorang hari ini. Saya Don Daniel Don Biaji mengajak diri saya dan anda semua untuk jom sama-sama sertai kafalah al-khair bermula hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.